Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini 18 Disember tahun 2025, saya mewakili kepimpinan PAS Pusat bersama-sama dengan PAS Relief iaitu NGO kita berada di Bandar Aceh, Indonesia untuk kita melaksanakan satu program iaitu misi bantuan kepada mangsa banjir yang telah melanda di wilayah Aceh baru-baru ini. InsyaAllah kita akan berada di tempat kejadian banjir iaitu di PD Jaya, satu tempat yang berada di dalam wilayah Aceh ini. Dan dalam hal ini saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada NGO kita iaitu PAS Relief yang telah mengambil inisiatif yang cukup baik untuk melibatkan diri dalam apa juga bencana-bencana yang berlaku di negara-negara umat Islam, di tempat-tempat umat Islam terutamanya, memberikan bantuan dalam kadar kemampuan kita. Sebagaimana pada hari ini dilihat, kita memberikan bahan-bahan makanan, bahan-bahan masakan dan juga pakaian serta keperluan untuk kehidupan harian, dan tidak lupa alat-alat untuk pembersihan selepas kita menghadapi banjir ini. Alhamdulillah, inilah yang dilakukan oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang mana kita bertindak berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairil jasadi bil sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dari segi kasih sayangnya, dari segi persaudaraannya, ibarat satu jasad. Apabila salah satu anggotanya sakit, maka seluruh anggotanya merasai sakit dan tidak boleh tidur malam kerana kesakitan itu. Inilah perumpamaan umat Islam, jamaah Islam di kalangan kita. Kita bantu-membantu sesama umat Islam yang menghadapi bencana, menghadapi musibah seumpama banjir, dan PAS Relief pula juga terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan gempa bumi dan sebagainya. Ini adalah amalan yang diamalkan oleh parti kita khususnya melalui PAS Relief. Sekali lagi terima kasih dan tahniah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberikan sumbangan dalam apa juga bentuk keuangan, dalam bentuk barangan dan sebagainya, sehingga kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita membantu sesama umat manusia, lebih-lebih lagi sesama umat Islam. Jadi Alhamdulillah, ini misi kita yang saya harap misi ini akan diteruskan dari semasa ke semasa, daripada tempat ke tempat, sama ada dalam negara kita ataupun di luar daripada negara kita. Ini adalah tugas mulia kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita juga, ya, di samping kita membantu, kita tahu mereka mengalami musibah yang lebih besar. Ada yang meninggal dunia, ada yang hilang harta benda dan sebagainya. Kita ucapkan takziah supaya mereka lebih bersabar, menerima ini sebagai mungkin satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka lebih kental, boleh menjadi orang yang insya-Allah berjaya di masa hadapan. Apa yang berlaku ini sudah tentulah ada hikmah di sebaliknya. Jadi sekali lagi saya harap banyak lagi pihak-pihak yang akan tampil membantu rakan-rakan kita di sini, dan bagi pihak PAS Relief sekali lagi kita memberikan sumbangan dalam kadar kemampuan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini mendapat keberkatan, keredaan dan juga pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Okey, sambung. Jangan serulang tak jadi.